Don't put all eggs in one basket. Jangan salah faham. Tak semua simpanan perlu disimpan dalam bentuk emas. Memang saya selalu ajak orang simpan emas. Tapi tak bermakna semua duit kita kena tukar dalam bentuk emas. Ada pepatah Inggeris kata, don't put all eggs in one basket. Dalam konteks simpanan, jangan letak semua di satu tempat. Orang bijak akan asingkan sebahagian simpanan dalam bentuk tunai yang mudah cair untuk dana kecemasan bila terdesak. Duit inilah yang paling cepat kita boleh gunakan bila waktu kecemasan. Orang bijak juga asingkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab emas adalah pelindung kekayaan terbaik. Skala inflasi, mudah dicairkan berbanding hartanah, dan emas yang ada dalam tangan lebih selamat berbanding duit yang ada dalam bank, PSB atau tabung haji. Sebab semua simpanan dalam sistem kewangan boleh dibekukan oleh kerajaan jika kita diisytiharkan muflis atau terpenjara. Sebab itulah pakar kewangan sarankan simpan 10 hingga 50% kekayaan dalam bentuk emas. Jadi, jangan letakkan semuanya dalam satu bakul. Pastikan sebahagian dalam tunai, sebahagian dalam emas. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Pabrik Gold, boleh isi form sign up. Saya akan bantu sebaiknya.